Assalamualaikum. Alright guys, hari ni aku nak review sikit pasal flavor pula pasal Kendo Kendo Vape Curtain yang aku baru dapat daripada Ruzairul Jeffrey yang bagi aku dalam masa 2 minggu lepas. So Kendo Vape Curtain ni memang terbaik, memang tahan lasak. Sebab apa, aku firing setakat ni susah sangat nak putus. And then ini pun aku baru buka lah, baru buka yang 3 hari lepas punya pasang, 3 hari lepas punya cerita lah. So and then aku nak review sekali dengan flavor Pegasus. Pegasus ni memang baik-baik, korang kena test. Bagi yang tekak macam tekak tahan lasak tu boleh try ni. Ini 7mg tidak ada bahan-bahan dadah di dalam ni seperti yang dikatakan oleh seseorang tu lah. So flavor Pegasus ni dia punya bau dia, sumpah babe, serius wangi. Ni kalau buat minyak dagu power baik. So ini dah separuh botol. Aku bagi tester kedai depa hembat satu tank kan. Tapi tak apa, kita berkongsi amalan mulia babe kan. Sorry Right, so aku dah buka aku punya kapas tadi. So ini setting aku, right. Setting aku yang tadi lah. Sorry, firing tak serentak, malas aku nak buat sebab ada tools dah hilang sikit. So kita pakai Kendo Vape Curtain ni. So ni yang tadi, ni yang dah pakai ni. Dia punya tebal tebal, dia ada lagi banyak lagi tapi aku dah pakai banyak dah. Ni kalau stok-stok orang meninggal boleh lah, InsyaAllah. Right, kita pakai sikit Kendo Vape Curtain ni. Dia punya kapas dia memang baik baik. Dia punya kapas macam kapas kekabu bantal tu. Lembut kan. Tapi masalah yang best tu dia tahan lasak. Kita masukkan macam biasa. Macam first time pula aku buat video tutorial kan. Tarik ujung dia, bagi panjang sikit. Sorry, mata agak rabun. Alright, so kita tarik, bagi dia masuk ngam-ngam. No worry, dia punya ni lembut, tebal sangat. Right, sekali lagi. Alright, so kita ambil benda yang nipis, kita masukkan dia, sumbat kat dia bawah-bawah coil ni. Okay pastikan masuk coil jangan terlampau tebal dan jangan terlampau nipis Kalau terlampau tebal dia akan cepat angin, dan kalau terlampau nipis kapas akan senang putus. Tapi setakat ni bagi aku pasang sedang-sedang, kapas susah lagi nak putus. Ni kita try masuk yang balance dia. Walaupun orang bagi, kita terpaksa jimat. Sorry. So flavor ni okay. Kita masuk kapas dia pula ni. Bagi aku akan masuk sikit kapas bawah dia kalau longgar. Kalau kurang lah, kalau banyak lagi ruang lah. Alright, dan siap. So the balance kita akan simpan dalam ni, jimat sikit kan. Alright, so kita test flavor Pegasus ni. Okay, lupa naik kat ni. Thanks juga kepada Kendo Kendo Vape Curtain ni sebab bagi baju ni refill the tank vape with Kendo Vape Curtain. Dan belakang design dia memang cantik sangat baik. Kan nampak macam anak buah didik Yakuza pula ada kan. Okay, so kita try pula punya flavor Pegasus. Okay, flavor Pegasus ni memang baik. Terpengaruh cerita sains. Biasa letak titik-titik tu, tengok ada meletup je kan. Okay, so flavor dia memang baik. Seriously guys, korang kena cuba flavor ni. Dia punya bau dia, apa kena cakap lah, korang kena ada lah flavor ni. Bukan sebab free tapi sebab memang ini bagi aku, bagi tekak siapa yang suka keras tu boleh try benda ni. Right, kita try firing 50 Right.
So vape on. Okay, dengan kendo pula. Kendo. Right. Tekak aku tahan keras, tapi tak kena dengan sakit tekak aku. Alright guys, so kalau korang nak try flavor kondo flavor kendo dengan Pegasus flavor ni, sorry, tekak aku hari ni kurang baik sikit sebab tekak sakit kan, biasa hujan panas normal. So flavor Pegasus ni memang baik untuk kekerasan yang korang minat dekat dalam tekak korang tu. Dia punya throat hit tu memang bagus. Lepas tu dia punya VG PG dia 50-50 and nikotin dia 7 mg. Flavoring dia memang terbaik, memang best, macam flavor US. Korang boleh try dapatkan flavor ni and Kendo Vape Cotton ni dekat orang yang aku akan mention nama dia dekat atas ni, dan nombor kontak dia ada dekat atas ni. Korang boleh try, boleh cuba, tak cuba rugi. Jangan judge kalau korang tak cuba lagi benda ni, and support Malaysia vape industry and support Malaysia local product. Bagi aku Malaysia local product ni pun dah terbaik dah untuk aku, daripada aku beli produk daripada US. Sebab bagi aku kurang berkemampuan ni, aku akan beli produk-produk Malaysia untuk support kita punya brewer Malaysia. Alright, so guys, jangan lupa tengok review-review aku yang lain lagi. Akan dikeluarkan banyak lagi flavor yang aku belum review and coil yang aku belum review. Dan ada mood akan datang, InsyaAllah aku akan review satu biji mood yang rare orang cakap. Right, Assalamualaikum.